Hari bercakap benda sama, orang akan anggap benda tu betul lah. Betul tak? Jadi invoke ni hang dah tahu dah depa ni mai kok mana. Depa ni bukan biasa-biasa. Depa ada latihan depa. Sebab apa? Invoke ni depa adaptasi daripada apa? Daripada Barack Obama. Tahun 1985, tahun 1988. Dia duplicate balik apa yang Barack Obama buat di Chicago dulu. Jadi cara Barack Obama ni diambil oleh invoke, bawa mai di Malaysia. Sebab tu kita test lah, Rafizi kata tugas kita adalah untuk menghasut. Dan apa yang mereka kaji, benda yang dilakukan oleh Barack Obama, dan akhirnya Barack Obama jadi presiden. Dan yang itulah yang mereka buat untuk Nur Ibrahim. Dan sekarang ni jadi tak? Jadi. Bila berlaku saja kacau bilau dalam negara macam lah ni, invoke dia akan keluar balik. Jadi macam mana dia nak release kan? Dia buat bagi gaduh dulu. Dia try bagi gaduh. Dia bagi semua orang frust. Sebab tu kita nak gelombang hijau ni daripada law ni ada di kalangan penyokong-penyokong PAS, ahli-ahli PAS. Kita bukan nak bincang pasal gelombang PN. Gelombang PN nanti, PRU nanti ni masa kita bincang macam mana PAS bersatu, gerakan apa ni nak buat lagu mana, tu masa dah raya. Hak ni masa untuk menstabilkan kekuatan parti. Bila nak cerita pasal penstabilan kekuatan parti ni, hang kena wujudkan gelombang parti tu sendirilah. Siapa yang terlibat dengan buat invoke? Invoke ni 2016 dia release. Tapi kalau betul-betul mereka buka jalan cerita tu daripada tahun 2015 bulan September tak silap, 16 September, 15 September macam tu, mereka dah mula bergerak duk pergi cerita pasal invoke. Siapa dia? Rafizi, big boss besar lah. Lepas tu Saifuddin Abdullah, Datuk Saifuddin Abdullah lah duk di PN lah. Lepas tu siapa? Wong Chen lah. Wong Chen ke Wong Heng ada YB tu. Lepas tu Rahim Ngah. Hak ni orang-orang yang terlibat dalam invoke. Dan seorang lagi yang bersama-sama dengan Rafizi. Siapa dia? Nik Nazmi tu lah. Dan bila Rafizi handbrake, dia handbrake. Ni ada pasal. Ni bukan tak ada pasal. Ni mesti ada pasal. Jadi sekarang ni kita yang pemuda, yang orang lama, yang penyokong, yang ahli, dia kena alert. Tu kata sebelum ni kita abang kata kena flashback, tengok balik jalan cerita di belakang. Berlaku benda ni berkali-kali, tapi dalam keadaan kita tak sedar. Pasal apa? Barack Obama punya ideologi. Ideologi siapa ni? Ideologi Barack Obama ni bukannya cerdik orang mana pun. Ideologi ni depa buat main daripada satu bandar yang terletak di Israel. Bukan kata invoke ni PMB yang tu. Barack Obama punya ideologi ni dia ambil yang sana punya. Yang pertama, wujudkan fobia. Bila ada fobia, orang pun dah tanam naratif fobia tu sekian lama dalam kepala otak. Hari-hari bercakap benda sama, orang akan anggap benda tu betul lah. Betul tak? Macam dulu lah kita kata, dia duk cakap kalau saya naik minyak turun, saya naik minyak turun. Bila naik, oh saya tak jadi Perdana Menteri. Bila jadi Perdana Menteri, oh sekarang minyak dunia sedang naik. Tak sesuai dengan masa. Macam tu lah. Ni dia panggil fobia. Tanamkan fobia dulu. Bila mindset dah mula kena kacau, masa tu macam-macam boleh jadi. Sebab tu kalau kita tengok cara Rafizi kata tu, dia bukan cakap cara orang bodoh. Nampak dia mengisytiharkan sesuatu perkara tu macam lah dia tu bodoh, tapi dia tak bodoh. Dia sedang buat
rosakkan kita punya mindset kita, dan kita jadi fobia nak pergi ke jalan pilihan raya tu sendirilah, khususnya bangsa kita. Bila dia buat macam dia merancuk, orang dalam PKR yang Melayu khususnya, mereka akan boikot undi. Hal ni lah yang berlaku. Faham?